Jadi Alhamdulillah, kita buka kita punya pertemuan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jadi Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana yang hadir pada malam ni. Seramai berapa orang? Seramai 100, tadi 160 tadi. 180 orang. Oh, dah tambah dah sikit. Sekejap je tambah Hmm. Jadi, hmm, selamat datanglah ke sesi Quranik Super Student yang pertama. Korang yang ada dalam Zoom pada malam ni, tahniah lah. Sebab korang bukan dalam ribuan SPM leavers yang hanya scroll TikTok je malam ni. Tapi korang ada kat sini sebab korang nak start Tamhidi ni dengan cara yang berbeza sikit daripada Tamhidi-Tamhidi yang lain. Jadi saya Muhammad Ilyas Arifin. Siapa yang kenal saya daripada Tamhidi Starter Pack, saya lah orang yang sama je. Dan saya akan jadi moderator ringkas lah. Jadi sebelum kita start, saya nak sedikit brief sedikit lah. Malam ni kita ada satu sesi, dua bahagian. Yang bahagian pertama mungkin 15 ke 30 minit yang pertama adalah satu sharing umum. Jadi kita akan jemput speaker kita pada malam ni untuk memberi sedikit sepatah dua kata lah. Bukan sepatah dua kata, the overview. Macam mana AI ni boleh menyumbang penuh kepada student. Dulu kita belajar dekat TSP, siapa yang dah pernah join TSP, Tamhidi Starter Pack, AI ni adalah satu tools dan bukannya seseorang yang memberikan kita jawapan straight. Dia hanyalah tools. Tapi macam mana student ni nak jadikan AI ni tools? Jadi speaker kita lah yang akan merungkaikan segalanya. Nama speaker kita adalah saudara Wafi Muiz. Ada yang panggil dia Coach Wafi, ada yang panggil dia Bro Wafi. Dia adalah seorang motivator. Daripada luar sana kita bawa untuk motivate pelajar-pelajar tentang AI ni. Dia sangat bergelumang dengan AI dan kami menjemputnya untuk bersama-samalah dengan korang pada malam ni, special untuk Quranik Super Student. Jadi sekarang tanpa buang masa lah tanpa buang masa, Bro Wafi dah sedia ke? Dah ready ke Bro Wafi? Bro Wafi ada ke? Okey, cantik. Assalamualaikum. Dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar jelas. Terima kasih Jadi sahabat saya. tanpa membuang masa, saya terus menjemput Bro Wafi untuk meneruskan majlis, insya-Allah. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat sejahtera semua. Untuk sesi malam ni, saya agak terkejut lah bila mana kawan saya, saudara Ilyas, menjemput saya untuk sesi malam ni. Sebab usually bila kita bercakap pasal AI dalam sama ada dunia training ataupun dunia corporate ataupun sebagai student, saya biasanya dapat masa lebih daripada sejam. Hari ni saya dapat 15 minit sahaja. Tapi 15 minit ni saya rasa insya-Allah saya akan usahakan yang sebaiknya. Dan untuk sesi malam ni saya lebih kepada nak membuka minda anda semualah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wafi Muiz. Ada yang panggil Coach Wafi. Saya dalam bidang training ni sejak daripada zaman saya student lagi. Bergelumang dengan AI sejak daripada saya boleh kata
4 tahun yang lepas. Guna dalam bidang yang berbeza-beza juga. Dalam pendidikan ada, dalam sesi coaching ada juga, dan ada juga daripada menggunakan untuk research. Okey. Kalau tertanya-tanya kan, kenapa AI? Kalau saya tanya dekat anda semua, saya dekat tengah saya sekarang ada phone lah kan. Saya boleh tengok anda punya komen. Siapa kat sini pernah pakai AI, sila komen, sila angkat tangan. Ataupun bagi emoji. Saya nak tahu emoji je. Emoji sikit, angkat tangan. Okey. Sila senaraikan AI yang anda pernah guna. Dekat ruangan chat saya nak tengok. ChatGPT, Gemini, Cloud. Salah eja tu. Copilot, Gemini, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Gemini. Dola, ada pakai Dola juga. ChatGPT. Dola ni buat guna untuk apa? Soalan maths ke? ChatGPT, Meta AI, pakai lama. DeepSeek, Gemini, Notebook LM, Dina Batisha, Grok. Grok jarang orang pakai dah sekarang. DeepSeek, Grok, ChatGPT, Suno AI ada juga, Nur Karina, insyaAllah. Kimi AI ni saya tak pernah dengar. Mungkin dia buat nama dia sendiri. Dola, Gemini, Meta, Usul AI. Ini something yang tak ramai orang tahu juga untuk untuk bidang agama. Dola, Grok, Meta, Grok, ChatGPT, Notebook LM, Sona ke Suno? Okay, so thank you semua yang komen. Terus Perplexity, wow, Naufal, awak buat apa untuk Perplexity? Itu advance sikit lah Naufal. Itu bidang research lah kita boleh gunakan. Tapi kalau kita tengok kan, kenapa AI? Cuba letak kat ruang komen, kenapa anda nak menggunakan AI? Adakah sebab kerja banyak sangat? Adakah sebab masa tak cukup? Adakah sebab apa sebenarnya? Apa reason anda ingin menggunakan AI tersebut? Boleh kongsikan dekat ruangan komen insyaAllah. Saya tengok sikit kat ruang komen. Kenapa awak pakai? Senangkan urusan, kerja susah, cari idea. Mudahkan urusan, tak ada idea, tambah idea. Nak cari idea yang cepat, nak bantu buat ayat. Ada idea tapi tak pandai nak kembangkan. Mudah dapat maklumat. Idea lebih relevan. Okay, berbanding Google. Pantas versi maklumat, tambah idea. Okay, tolong buatkan kerja khusus. Research benda yang kita nak tahu, minta pendapat. Nak edit gambar. Okay. So, terima kasih kepada semua yang dah bagi jawapan. AI ni, kita boleh guna dengan pelbagai cara. Saya selalu cakap, orang yang guna AI ni, dia adalah, ni kita darab dengan AI. Kita darab dengan AI. Kita belajar maths sikit malam ni. Kalau kita kosong, insyaAllah yang dalam ni semua tak kosong lah. Cuma kalau kita ni kosong, darab dengan AI ni, kalau kita letak value dia boleh jadi mungkin 1000 contoh. Kosong darab 1000 berapa? Boleh letak kat ruangan chat, kosong darab 1000 berapa? Still kosong, betul tak? Bila suatu benda ni adalah tools, dia sangat bergantung kepada siapa yang memakai tools tersebut. Sesiapa yang pakai tools tersebut. Kalau nilai kita paling tidaklah 1, nilai kita 1. 1 darab 1000, berapa jawapan kita dapat? 1 darab 1000, kita akan dapat 1000. Kan? Dan kalau nilai tambah dekat diri kita tu bertambah, maka dengan adanya AI, jawapan dia, nilai dia akan bertambah juga. Saya cerita dengan mudah lah. Saya nampak ramai yang pakai AI, kalau kita tengok dekat TikTok ataupun dekat Facebook sekarang, kalaulah sebelum ada AI, dia adalah orang yang suka hiburan, maka dia akan gunakan AI ni adalah untuk hiburan juga. Siapa dekat dia punya newsfeed ada keluar drama-drama AI yang guna apa tu? Strawberry lah, apple lah, buah-buah, itu dia kan. So apa manfaat anda dapat daripada video-video macam tu? Kan? Tung-tung lah, brain rot,
kurma sayur pun ada sekarang. Berlian lah, saya pun macam berlinau, semua benda tu lah. So, kalau anda memang suka berhibur, maka anda akan gunakan tools AI ni adalah untuk hiburan. Semata-mata. Kalau anda ni adalah seorang student yang bagus, seorang super student, maka dengan cara anda bekerja sekarang, AI akan bantu untuk darab 1000 benda yang anda boleh buat. Saya bagi contoh, sebagai student. Semasa saya student pun, lepas saya habis degree di UTM, saya sambung masters dalam, saya degree dalam bidang engineering, tapi master saya sambung di UTM juga selepas itu dalam bidang pendidikan. Ada 3 case study ataupun 3 approach cara saya nak kongsikan menggunakan AI. Tapi sebelum saya kongsikan 3 perkara ni, nak tahu tak sebab apa saya guna AI? Kalau nak boleh komen nak. Kalau nak boleh komen nak dekat ruangan chat, saya ceritakan kenapa saya gunakan AI. Sebab kalaulah kita punya reason tak jelas, maka AI hanya akan datang untuk nak memusnahkan kehidupan kita saja. Bukanlah memusnahkan tu dia ambil kerja kita semata-mata semua. I'm not talking about that. Bila kita melalui kehidupan yang kita dah biasa susah. Saya hidup di zaman AI tak ada. Alangkah indahnya kalau degree ni, time saya degree saya ada AI. Lebih cepat. Tapi nak katanya, AI ni dia memudahkan tugas kita. Tapi dia sangat bergantung kepada nilai diri kita sekarang. Kalau kita suka berhibur, maka kita hanya akan gunakan AI ni untuk berhibur. Kalau kita gunakan AI ini adalah untuk nak membantu hidup kita. Sebagai contoh, AI ini dia adalah artificial intelligence. Konsep yang saya suka pakai, AI ini adalah artificial intelligence. Tapi kita ni adalah real intelligence. Kita ni adalah kebijaksanaan yang sebenar. Tapi tahu tak anda ada super intelligence? Ada yang lebih tinggi daripada AI, ada yang lebih tinggi daripada real intelligence, iaitu adalah super intelligence. Super intelligence inilah yang saya kata datangnya daripada Al-Quran. Sebab Allah SWT lebih mengenali kita dan daripada situlah kebijaksanaan, hikmah datang kepada kita. Satu surah yang menggegarkan saya punya hati, bila mana saya baca surah Quraish. Apa familiar surah Quraish, surah pendek, mungkin yang biasa baca dalam solat. Saya baca terjemahan dia. Telah menjadi kebiasaan orang Quraish. Saya mudah, saya tak nak cerita panjang kat sini. Orang Quraish ni Allah bagi banyak sangat kelebihan pada mereka. Saya takut saya cerita panjang. Dan dengan kelebihan ini, akhirnya mereka jauh daripada Allah SWT. Kelebihan tu maksudnya diorang boleh berniaga lah. Kan? Cerita dia panjang, saya tak nak cerita dekat sini. Tapi Allah dah bagi. Lepas Allah SWT bagi, apa yang Allah harapkan? Allah harapkan adalah mereka ni tunduk dan sujud kepada Allah SWT. Persoalannya, sekarang ni kita hidup di zaman yang penuh dengan kesibukan. Kenapa saya tergerak hati untuk manfaatkan AI sebanyak mungkin dalam kehidupan saya adalah kerana dengan adanya AI, perkara yang kena buat dalam masa 3 hari, saya boleh selesaikan dalam masa 30 minit saja. Perkara yang 3 hari yang kebiasaannya dalam kerja, sama ada kerja, sekarang saya tengah kerja, nak buat paperwork ke, kalau siapa yang biasa join program, ataupun dalam kerja kita, benda kita kena buat sebagai students, benda yang 3 hari kita boleh buat setengah jam. Jadi baki-baki masa tu untuk apa? Kan? Kalaulah kita tidak ada mindset yang jelas, maka baki-baki masa tu kita akan guna sama ada kita akan sibukkan diri kita lagi dengan AI, ataupun kita akan sibukkan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sepatutnya kemudahan yang datang tu dia membawa kita lebih masa untuk nak baca Quran, lebih masa untuk kenal diri kita, untuk kenal Allah SWT, untuk tahu apa kita nak buat. So itulah reason kenapa saya tertarik untuk belajar AI. Kenapa kalau anda semua ada niat yang sama, saya doakan supaya mudah untuk apa saya share ni anda boleh apply dalam kehidupan anda. Cakap amin.
Komen amin dekat ruangan chat supaya jelas kenapa nak belajar AI. Jangan lepas ni saya ajar ni lepas ni scam orang pula kan. Macam-macam cara. So saya, kalau ada siapa yang belajar ni dia scam orang, saya tak nak bertanggungjawab lah dekat akhirat. Okey. 3 case tadi. Kalau ready cakap ready ya. Kalau ready komen ready. Dekat ruangan chat kita ready untuk semoga Abang Ilyas. Abang Ilyas je. Saya Abang Wafi. Okey. So tiga case tadi. Case tadi ni adalah cara guna. AI yang sesuai pun saya akan cakap juga. Kan? AI yang sesuai saya akan cakap juga. Tapi saya akan cerita cara guna dulu. Boleh ke boleh? Kalau boleh komen boleh. Kalau boleh komen boleh. Okay, ready ya? Case tadi yang pertama adalah menggunakan AI sebagai second brain. Kat ruangan chat. Menggunakan AI sebagai second brain. Yang ni yang ramai orang tak gunakan AI. Dia usually nak AI ni untuk jawapan cepat. Kan tadi ada yang kata nak benda yang dia tak tahu dia tanya. Dia menggunakan AI ni macam Google. Kan? So apa tadi saya kata, penggunaan case tadi yang pertama adalah AI sebagai second brain. Boleh tulis kat ruangan chat, second brain. Komen second brain semua. Second brain ni macam mana? Kan? Kita ada otak. Macam mana AI ni boleh jadi second brain? Second brain ni adalah kawan kita untuk kita nak discuss sesuatu perkara. AI ni satu penyakit dia, lagi-lagi ChatGPT. Lagi-lagi ChatGPT siapa yang selalu guna ChatGPT, dia terlalu bias kepada apa yang kita nak. Saya bagi contoh, saya bagi contoh ekstrim sikit. Sebab banyak yang saya kenal dalam pekerjaan saya sekarang ni, bila saya jumpa dengan student-student yang menghadapi masalah tentang depression ataupun suicidal thought, dia rasa nak bunuh diri. Jadi dia tanya AI, kan? AI dia memanglah akan bagi jawapan yang lepas tu dia memujuk kita. Tapi kalau kita insist nak juga bunuh diri, maka AI tu dia akan last dia akan ikut apa yang kita nak. Bahaya tak bahaya? Bahaya ke tak bahaya? Kalau kita kata kita nak benda tu, kita kata rasa benda tu betul, maka AI akan nak benda tu betul. Bahaya sangat. Sebab itulah guna AI ni sebagai second brain, bukan sebagai panduan utama. Second brain tu macam mana? Saya sebagai engineer, ada satu cara yang saya suka pakai yang dinamakan sebagai 5 hats commentary. 5 hats commentary. Apa 5 hats commentary? Cuba komen dekat ruangan chat. 5 hats, 5 topi. 5 hats commentary. Saya tak boleh cerita dekat malam ni. Anda boleh tanya AI, boleh tanya ChatGPT. 5 hats commentary. Komen nanti, bila kita minta satu-satu pandangan ataupun kita buat satu perkara, sebelum kita menerima secara bulat-bulat pandangan tersebut, minta AI ni untuk komen melalui 5 hats commentary. Sebagai macam engineer, cara engineer berfikir. 5 hats ni dia akan tengok risiko, dia akan tengok apa yang rasa logik, apa yang dari sudut progress. Jadi 5 topi tu dengan beza-beza kita akan nampak sudut pandang yang berbeza. Kalau kita tak letakkan prompt ini tentang 5 hats ni, kesan dia adalah dia akan bias ikut apa kita nak. Kalau kita rasa tindakan A tu betul, dia akan buatkan A tu paling betul lah untuk kita. Kan? Dia akan puji-puji kita. Ni masalah AI ni dia suka sugarcoat. So jangan terpedaya, jangan cepat cair dengan AI punya pujukan-pujukan. Alright, so itu yang pertama. Case tadi pertama adalah menjadi second brain. Anda boleh berbincang dengan AI, anda boleh dapatkan dia punya masukan, tapi dapatkanlah melalui yang tak bias, iaitu 5 hats commentary. Saya cadangkan antara sesuai untuk digunakan untuk 5 hats commentary ini, pertama ChatGPT, sebab ChatGPT ni dia dari sudut logical dia lebih bagus. Kedua, Gemini bagus juga. Gemini saya suka sebab dia punya database dia besar. Dia menggunakan YouTube, menggunakan Google sebagai database sebab dia adalah milik Google. Dan yang ketiga untuk lebih
saya sarankan dua ni je lah kot. Kalau banyak-banyak nanti pening kan. Guna dua ni je lah. Kalau untuk kita nak berbincang secara sebagai seorang kawan, sebagai second brain, gunalah ChatGPT dengan Gemini dan minta dia komen tu secara tidak bias. Menggunakan 5 Hats commentary. Okay, itu yang case study yang pertama. Ready nak tahu yang nombor dua? Kalau ready nak tahu nombor dua, cakap nombor dua. Saya nak yang nombor dua. Case study yang nombor dua. Case study. Mana lagi bagus antara ChatGPT dan Gemini? Kalau awak selalu guna ChatGPT lagi bagus. Sebab dia ada memori dia. Tapi kalau anda baru je nak guna, saya cadangkan gunalah Gemini. Okey, nombor dua. Okey, nombor dua adalah menjadikan AI sebagai research assistant. AI sebagai research assistant. Gemini sebab ChatGPT kena bayar. Saya pakai dua-dua berbayar. Alia Madinah, saya pakai ChatGPT berbayar, Gemini berbayar sebab betapa berbaloi menggunakan untuk kehidupan saya lah. Kan? Cuma Gemini tak nafikan lebih bagus sebab dia set percuma tu. Tapi kalau anda ada duit lebih sikit, boleh pakar-pakar dengan kawan, boleh kongsi lah 2 orang, 3 orang. Itu apa yang saya buat zaman masters lah. Sekarang ni dah ada duit lebih sikit, kita buat sendiri-sendiri lah. Ni saya bagi tips sikit. Cuma cuma pastikan dia sama kos dengan awak. Kalau dia kos lain, nanti memori dia berterabur. Kan? Okay? So, berapa orang nak nombor 2? Tak ramai nak nombor 2 ni. Komen nombor 2. Nombor 2. Okay. Nombor 2 tadi adalah mahal ke bayar dia. Ikut kegunaan awak. Kalau kata untuk Gemini, kalau pakai RM20 pun dah cukup. Pakai package yang RM20 pun dah cukup. Saya pakai yang package RM100 untuk Gemini. Saya pakai RM100 juga untuk ChatGPT. Itu lebih banyak kegunaan lah. Okey. Tapi kalau Gemini pakai RM20 pun dah cukup. Pun dah cukup. Nanti dia bagi space. Ada beberapa benda yang pada Gemini. Boleh ke share account? Ni banyak saya nak share ni. Betul. Gemini 20 pun dah dapat space 200 GB. Saya punya dapat 4 tera. Share account ni saya kena ajar sesi lain. Boleh. Kalau pakai yang pro Gemini, kita boleh add lagi 2 email. Dan 2 email ni akan dapat benefit yang sama. Saya ajar sesi lain. Okey, case study yang nombor 2. Case study nombor 2 untuk AI adalah menjadi research assistant. Research assistant ni macam mana? Anda sebagai student akan buat paper. Anda sebagai student akan nanti semua FYP semua orang akan buat, betul lah? Dan akan ada assignment-assignment yang lecturer bagi tu dalam bentuk yang persediaan untuk anda buat FYP. Nantilah bila dah degree ataupun buat report kan. Kalau anda gunakan ChatGPT dan Gemini, risau-risau buat assignment, report, buat lakonan skrip, itulah macam-macam kan. Tapi ni research ni macam mana? Research ni biasa anda kena baca paper ataupun anda ada banyak sumber-sumber yang berbeza. Contoh, cuba komen dekat ruangan chat sumber-sumber apa yang korang akan refer untuk nak buat jawab satu-satu topik. Ada yang pakai YouTube, ada yang pakai PDF, ada yang pakai apa lagi? Law cases, budak-budak law sangat sesuai. Anda ada file-file yang anda download daripada arkib perundangan tu kan. Pakai apa lagi? Nombor LM tu nama AI. Yang ni sumber, maksudnya sumber tu kalau bayangkan tadi AI, anda akan research guna apa? Google Scholar mungkin. Ada yang kata Google Scholar dia download daripada Google Scholar paper tu. Google, YouTube, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai PDF. Dia jumpa PDF. Ada yang pakai apa lagi? Nota slides daripada lecturer mungkin. Buku, PDF, e-books. Saya suka guna e-books sebagai saya punya Google Sheet. Okay. So semua sumber-sumber tu, antara AI yang saya nak cadangkan yang memang sesuai untuk case study nombor 2, iaitu untuk menjadi research assistant adalah Notebook LM. Notebook LM.
Siapa yang ada akaun Google automatic ada Notebook LM, cuma mungkin dia tak pernah pakai. Kan tadi ada yang orang komen kan. Moderator boleh tulis, tolong tuliskan dekat ruangan chat. Notebook LM. Automatic, bila anda ada akaun Gemini, so saya cara pakai Gemini je lah, senang kan. Patutnya Google bagi saya, bagi commission lah dekat saya. Kalau anda ada akaun Gemini, yang percuma, Notebook LM ni anda boleh paling tidaklah, kegunaan dia tu, kalau anda nak hasilkan sesuatu daripada research tu, contoh Notebook LM ni macam mana? Notebook LM best, Dina Batisha, betul, sangat best. Tapi banyak lagi orang tak tahu cara nak guna. Kan? Notebook LM ni secara mudah, anda akan dapat list of, dia akan minta anda memberikan source. Source tu adalah dia nak rujuk apa bila dia nak berfikir ataupun dia nak hasilkan sesuatu. Jadi source tu bergantung kepada apa yang kita kongsikan. Saya suka guna e-book dan juga video YouTube. Ambil link video YouTube. Ada yang buat note ke pasal niat guna AI awal tadi? Buat note. Siapa ada buat note boleh kongsikan, insya-Allah. Jadi ni, okey. Okey, Notebook LM ni bila ada source, kan ada source kan? Kita masukkan PDF, kita masukkan YouTube video, kita letak kat e-book, kita letak research paper. Dia akan refer yang mana kita tanda tick saja. Kalau kita guna chat GPT dengan Gemini, dia akan guna semua sumber-sumber yang ada. Jadi memang berterabur lah dan sangat susah untuk kita nak dapat jawapan yang tepat ikut tajuk yang kita nak buat tu. So bila kita guna Notebook LM, dia akan fokus pada bahan yang kita bagi saja. Dan bahan tu pula, kita boleh bincang dengan AI tu. Daripada banyak-banyak bahan tu, kita tengok, boleh tanya dia, apa similarities. Itu kena belajar research method lah. Cara-cara research tu, bila awak dah belajar cara research, anda boleh tanya soalan-soalan yang tepat pada AI. Okay? Dan yang ketiga, paling best. Ni yang mungkin Dina Batisha cakap best ni. Dia boleh hasilkan output yang banyak seperti slides. Dia boleh hasilkan audio. Kalau anda suka dengar podcast, boleh hasilkan audio untuk siapa yang auditory, yang belajar secara mendengar. Dia boleh hasilkan video bagi siapa yang belajar secara visual. Slides untuk visual. Mind map, kalau anda suka tengok mind map. Bagi saya tak suka tengok mind map sebab simple sangat. Kan? Quiz card, siapa yang jenis suka boleh tengok quiz card. Tapi yang paling penting, akan ada features yang baru keluar nanti adalah voice debate. Saya tak tahu anda boleh pakai tak, tapi saya boleh pakailah. Maksudnya, dalam satu-satu topik, muka saya hilang. Dengar ke suara saya? Suara saya dengar ke? Suara dengar Okey, kalau suara dengar saya teruskan. Okey, kalau kita dalam apa? Muka saya keluar balik. Okey. Style debate tu, kita boleh tengok dua point of view untuk satu topik. Dia akan debate tu untuk kita. So kita berfikir, kadang-kadang kita berdebat dengan diri sendiri kan untuk berfikir satu topik tu, tengok pro and cons. Tapi bila kita minta AI untuk bercakap sama dia orang, kita boleh untuk dengar lebih, kita boleh melihat point of view lebih lanjut lah. Bang, nak tanya, bagus ke guna Turbo AI waktu lecturer mengajar? Saya sejujurnya tak pernah pakai Turbo AI, tapi kalau cara saya akan rakam apa-apa sesi ceramah ke, saya pergi kuliah agama ke, kelas ke, saya akan rakam. Sebab bila saya rakam, itu saya boleh masukkan dalam Notebook LM jadi sebagai source. Best tak best? Best tak best? Recording biasa kosong je kan. Yang kita memang rakam, tapi audio kena jelas lah. Kan? Upload dekat dalam tu, upload dekat dalam Notebook LM, terus kita boleh mintakan jadi slides. Sesi saya ni hari ni, kalau ada yang rakam, boleh terus jadi slides. Tapi makan space dekat phone, tu of course lah. Makan space, lepas dah habis recording tu, masukkanlah, sebab saya tak pakai kat phone, saya pakai dekat laptop. Masuk dalam laptop, guna dekat Gemini. Recording audio boleh. Recording audio boleh. Saya biasa memang guna audio saja. Okay. So, tu case study nombor 2. Case study yang terakhir. Case study yang terakhir adalah untuk tutoring.
kita minta AI ni jadi tutor kepada kita. Yang ni saya sangat sarankan menggunakan ChatGPT ataupun Gemini dan notebook LM sahaja. So hari ni saya cerita tiga benda tu. Kan? Tutoring. Tutoring ni maksudnya kita gunakan dia ni sebagai alat bantuan mengajar. Kita minta dia untuk, kalau guna notebook LM tu boleh gunakan quiz, boleh guna style quiz, boleh guna untuk kita panggil apa, uji kita punya kefahaman, boleh tanya soalan. Boleh ke sebelum lecture mengajar kita letak phone depan? Boleh je. Boleh je. Kan? Minta izin. Ada masalah tak ada siapa nak marah. Saya pernah buat. Okay. So apa ni, boleh tapi minta izin lah baik-baik. So kat situ boleh jadi bantuan atau bantuan mengajar ataupun tutor kita. Kita minta dia untuk jadi kita punya tutor dengan cara-cara kita belajar zaman-zaman dekat SPM dulu. Saya tak tahu belajar macam mana zaman SPM. Boleh jadi kita minta dia untuk buat soalan. Kalau Nobel LM tu dia dah ada yang sepatutnya, tapi kalau dekat ChatGPT, Gemini yang tu kita kena minta dia untuk hasilkanlah untuk train kita. Kan? Saya pernah guna ChatGPT untuk belajar bahasa Arab. Saya bagi dia words ada dalam beberapa words dalam Al-Quran yang sering berulang, saya letak kat dalam ChatGPT dan saya minta dia untuk quiz saya every time saya tanya soalan. So dia akan refer data yang kita berikan dekat dia lah. Itu untuk assistant. Okey. Sebagai tutor. Bagi siapa yang suka audio, saya suka audio. Kan? Saya menggunakan Suno AI dan juga Google Studio. Kan? Google Studio AI untuk hasilkan lagu-lagu yang membantu saya untuk ingat poin-poin yang dalam satu-satu topik. Ini saya rasa ramai orang tak buat. Ramai orang buat lagu mengarut. Cuba kan, kita zaman-zaman study dulu biasa nak hafal apa, organic chemistry nak kena hafal. Nak kena hafal nama-nama orang dalam sejarah kan. Buatlah lagu. Buat lagu, dengar lagu tu, cukuplah. Kan, guna Suno AI dan kalau siapa yang guna Gemini tu, boleh guna Gemini tu nama dia Google AI Studios. So kat bawah tu dia ada nama AI untuk lagu Google, nama dia Lydia, LYDIA 3.0. Okay, so itu untuk bantu kita jadi tutor kepada kita. Kalau account free Gemini, Nobel LM anda hanya boleh pakai untuk hasilkan slide 3 kali je untuk hasilkan slide. Tapi kalau anda pakai akaun yang RM20, anda akan boleh hasilkan lebih lah. Masa saya pakai akaun RM20 tu boleh tahan juga banyak benda yang saya dapat hasilkan slide tu. Dan nak hasilkan slide, usually kita terlepas kat ruangan komen. Ni ada rezeki Bro Ilyas nanti panggil lagi lah banyak benda saya nak ajar dengan diorang ni. Tapi kalau saya rezeki saya tunjuk demo, kalau masa panjang sikit, gunakan Nobel LM ni dekat ruangan yang kita sebelum kita hasilkan slide. Sebelum kita hasilkan slide, kita boleh tukar bahasa, kita boleh letak komentar ataupun prompt kita nak slide ni macam mana. Saya bagi tips. Kalau nak buat slide tu, fokus kepada siapa audiens. Kalau audiens awak Gen Z, bagi tahu dekat Nobel LM, audiens saya Gen Z, itu je. Buat slide ni sesuai untuk Gen Z. Buat slide ni sesuai untuk perempuan berumur 20 tahun. Perempuan berumur 40 tahun. So itu information sudah cukup untuk dia jadikan slide tu menarik untuk audiens kita lah. InsyaAllah. So itulah 3 case study kepada anda untuk digunakan. Banyak lagi saya nak kongsikan tapi saya rasa masa sangat mencemburui kita. Kan? Akhir kalam, kita risau. Saya juga risau. Kalaulah mind setting awal tadi tentang kenapa guna AI itu tak betul, saya risau AI ini akan menjadikan manusia lebih malas. Saya risau teknologi ini akan menjadikan manusia ni lebih take for granted banyak perkara. Dia tak berfikir. Dia jadikan zero brain. Kan tadi second brain kan, dia tak ada brain, dia tak fikir, dia bagi AI je fikir. So dia tak fikir sekali sama-sama. So itu saya risau. Sedangkan ulama-ulama terdahulu seperti Imam Al-Bukhari dia ambil masa apa? Beratus-ratus kilometer boleh jalan untuk nak
nak belajar satu-satu ilmu. Kan? Kalau AI ni kita jadikan sebagai second brain, kita jadikan sebagai tutor, kita jadikan sebagai kita punya research assistant, itu akan membantukan kita ni mendapat time efficiency. Dan time efficiency itu kita nak bawa kepada mana? Kita nak bawa kepada kita ni lebih mendekati Allah SWT. Ilmu ni adalah satu benda yang sangat mudah untuk disalah gunakan. Salah pakai lah orang kata. Jadi gunakanlah otak kita, gunakanlah kita punya real intelligence dibantu dengan AI, tapi real intelligence ni biarlah dipengaruhi oleh super intelligence, iaitu daripada Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra. Kenapa Iqra? Kenapa bukan solat? Kenapa bukan bekerja? Kenapa bukan memimpin? Sebab dengan Iqra, dengan kita membaca tu, dengan kita menguasai ilmu seperti AI ini akan membantu kita mengenali siapa Tuhan kita, memudahkan urusan kita supaya kita banyak masa untuk nak lebih faham Al-Quran, mengenali Tuhan kita dan menjadikan kita ni Quranic super student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Hopefully bermanfaat. Assalamualaikum.